Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan puan, Waalaikumsalam kepada yang baru saja join. Okey. Jadi tuan-tuan puan yang baru ikut semua berzikir la ilaha illallah. Okey, sambil tap screen tu bantu saya tap screen ni supaya lebih ramai lagi dapat ikut pada live kita ni. Okey, insya-Allah tuan-tuan puan ya, bantu insya-Allah supaya lebih ramai ikut, lebih berkat lagi majlis kita. Kalau lebih semakin ramai maka akan menjadi lebih semakin berkat. Okey, baik, terima kasih Cik La ya. Okey, baik. Insya-Allah kita nak lakukan rawatan penyembuhan petang ni. Semua berzikir lagi la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, okey, insya-Allah ya tuan-tuan puan. Kita nak mulakan rawatan kita sebentar lagi. Okey, kita baru saja mula. Okey, hero datang peluk saja. Petang-petang macam ni dia datang peluk saja. Okey, baik. Okey, jadi insya-Allah kita nak lakukan rawatan penyembuhan. Semua berzikir la ilaha illallah sambil tap screen tu, okey? Okey, sekejap lagi kita akan mulakan rawatan pada 10k like. Okey, insya-Allah tuan-tuan puan sabar dulu. Okey, berzikir la ilaha illallah. Baik, Pak Khalid. Okey, Pak Khalid dah join. Okey. Lama tak nampak Pak Khalid ni. Insya-Allah Pak Khalid semangat ya. Okey, baik. Okey, Pak Khalid kalau rajin boleh tulis Pak Khalid. Pandai tak tulis Pak Khalid? Pandai tak komen-komen dalam ni? Boleh komen Pak Khalid insya-Allah. Okey, Pak Khalid ni orang lama dia dalam Assalam dia orang lama. Okey. Jadi lama tu kalau tidak kita berzikir sekali ramai-ramai. Okey, sekarang ni semua zikir online saja. Okey, baik tuan-tuan puan, semangat tuan-tuan puan. Okey. Jadi insya-Allah petang ni saya nanti nak memperkenalkan, nak mengajak, bukan nak memperkenalkan. Nak mengajak tuan-tuan puan-puan untuk sama-sama nanti sesiapa yang berminat di dalam live ni, okey, yang bersama-sama dengan saya ni, nanti saya nak menjemput tuan-tuan puan-puan untuk join kepada grup zikir yang untuk membuka pintu rezeki. Okey, jadi dia ada zikir khas untuk sama-sama kita duduk dalam live, untuk kita duduk dalam sama-sama majlis tu. Okey, untuk supaya membuka rezeki kepada tuan-tuan puan. Okey. Nanti tuan-tuan puan duduk dalam zikir tu, insya-Allah akan terbuka pintu rezeki tu seluas-luasnya. Allahu Akbar. Okey. Jadi nanti insya-Allah kalau siapa yang nak ikut, nanti saya akan bukakan penyertaan tu ya. Dia ada penyertaan, ada grup dia. Okey. Jadi nanti insya-Allah siapa yang nak supaya rezeki dia dibukakan. Okey, jadi kita nak minta kepada Yang Maha Pencipta, Yang Maha Pemberi rezeki. Jadi kena guna channel dia, barulah boleh rezeki tu akan terbuka insya-Allah. Okey, baik. Jadi tuan-tuan puan yang duduk dalam live ni pun banyak yang rezeki-rezeki dia yang dah terbuka. Disebabkan apa dia? Gangguan-gangguan yang berada di dalam tubuh badan dia dah berkurang. Jadi tuan-tuan puan, kalau gangguan-gangguan dalam badan kita berkurang, itu rezeki kita akan terbuka banyak. Rezeki kita akan terbuka banyak sangat. Okey. Okey, baik. Jadi tuan-tuan puan, insya-Allah nanti boleh tuan-tuan puan ikut pada grup tu nanti, okey.
nanti bagi nama saya, bagi detail dulu. Nanti saya akan tulis dalam grup. Okey, saya akan tulis dalam grup yang grup live tu. Nanti saya akan bagi tahu, okey, siapa yang nak ikut boleh, insya-Allah, supaya dibukakan pintu rezeki tu. Okey. Baik, okey, insya-Allah tuan-tuan puan, kita nak mulakan rawatan secepat mungkin. Jadi tuan-tuan puan, okey, tap skrin tu supaya mencapai 10K, barulah kita akan mulakan. Okey, baik Cik Su, macam mana keadaan Cik Su sekarang? Okey, yang sakit yang sebelum ni dah berasa berkurang ke? Okey, jadi Cik Su dia memang macam tu, dia bila time dia nak keluar gangguan tu memang sakit sikit Cik Su. Okay, saya pun dah pernah melalui keadaan-keadaan yang macam tu Cik Su. Semua orang yang telah pun ditalkin zikir memang akan melalui saat-saat perit tu. Gangguan-gangguan keluar daripada tubuh badan ni memang menyakitkan tuan-tuan puan. Okay, kalau tuan-tuan puan belum pernah lagi gangguan tu keluar, gangguan ni memang susah. Okay, nak keluar daripada tubuh badan dia memang menyakitkan. Okay, proses tu agak menyakitkan, tapi tuan-tuan don't worry, semua akan sembuh, akan sihat balik selepas pada tu, dan menjadi lebih sihat lagi daripada yang sebelumnya, insya-Allah. Okey, jadi tuan-tuan, jom kita semangat tuan-tuan nak sembuh daripada sakit ni. Baik Ustaz, kaki tumit saya rasa sakit. Okey, insya-Allah duduk dalam live ni nanti kita akan bersihkan semua ya. Jadi tu macam tu juga Bang Safri. Tak tahu Bang Safri ada sini ke tak ada. Okey, memang proses tu macam tu Bang Safri. Okay, kita akan suffer. Okay, bukan Zafri, suffer daripada sakit tu. Sebab sakit ni dah lama dalam badan kita. Kalau dia nak keluar tuan-tuan dan puan, memanglah terasa kesakitan tu. Terasa. Bukan tak terasa. Ada yang sakit yang sampai berbulan-bulan pun ada tuan-tuan dan puan. Okay, saya lah tu kan. Lebih daripada hampir setahun saya sakit tu. Dia nak keluar tu gangguan tu. Kan? Bukan mudah tuan-tuan dan puan. Okay. Baik, tadi saya dah order air zikir. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada yang telah menggunakan air zikir ni. InsyaAllah nanti tuan-tuan puan, yang dah menggunakan boleh tuan-tuan puan bagi tahu macam mana selepas menggunakan air tu ya. Baik. Okey, semangat tuan-tuan puan, kita nak mulakan rawatan. Semua berzikir, semua bacakan Fatihah dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, okey tuan-tuan puan, semangat kita nak lakukan rawatan penyembuhan petang ni. Semua yang duduk dalam live ni berzikir la ilaha illallah. Okey. Sekejap lagi saya nak lakukan rawatan, saya nak tarik gangguan-gangguan ni. Saya nak bacakan doa dulu ya. Okey, Fiza, Cik Fiza, saya wadah Ustaz, kena heartburn, rasa terbakar dalam dada. Okey. Jadi insya-Allah. Air zikir Ustaz power, saya dah repeat 2 botol, tunggu sampai. Allahu Akbar. Terima kasih Kak Imah ya. Okay, baik, sekarang kita doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kekuatan dan kekuasaanmu. Engkau ya Allah, bersihkan tubuh badan kami semua yang berada di dalam live ni Allah. Ya Allah, ada di antara kami Allah yang sakit, yang kena gangguan-gangguan sihir, maka engkau sembuhkan ya Allah semua sakit-sakit kami. Ada di antara kami Allah yang ada gangguan saka, maka kau sembuhkan ya Allah kami daripada gangguan-gangguan saka tersebut ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami ya Allah yang telah mengambil ilmu-ilmu yang tak baik daripada dulu ya Allah, yang tak faham ya Allah, maka engkau bersihkan ya Allah tubuh badan kami daripada ilmu-ilmu yang tak baik itu ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami ya Allah yang menggunakan, yang mensyirikkan engkau dulu ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah atas segala dosa syirik yang telah kami lakukan kepadamu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ada di antara kami yang berada di dalam live ni yang sakit di bahagian kepala, maka engkau sembuhkan sakit-sakit kami ya Allah. Ada di antara kami ya Allah yang sakit di bahagian mata, di bahagian mulut, di bahagian hidung, di bahagian telinga, semua ya Allah yang di bahagian kawasan kepala,
maka Engkau sembuhkan ya Allah sakit-sakit kami. Ya Allah, ada di antara kami ya Allah yang sakit di bahagian tengkuk, yang ada thyroid, yang sakit di bahagian bahu, yang sakit di bahagian tangan, yang menyucuk, yang kebas, yang berat, yang kebas, yang tegang, yang panas, maka Engkau sembuhkan ya Allah sakit-sakit di bahagian tangan kami semua ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami ya Allah yang sakit di bahagian dada, di bahagian jantung, yang ada jantung berlubang, yang sakit di bahagian paru-paru, yang ada kanser, yang ada tumor, maka Engkau sembuhkan ya Allah semua sakit-sakit kami ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami ya Allah yang jadi gatal-gatal di seluruh tubuh badan, maka Engkau sembuhkan ya Allah gatal-gatal kami semua ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami ya Allah yang sakit di bahagian perut, yang sakit, yang ada gastric GERD anxiety, yang ada gastric GERD anxiety, yang ada acid reflux, maka Engkau sembuhkan ya Allah. Yang ada sembelit, maka Engkau sembuhkan ya Allah sakit-sakit di bahagian perut kami semua ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami ya Allah yang sakit di bahagian paha, di bahagian kedua belah lutut, di bahagian kedua belah kaki, di bahagian private part, di bahagian rahim, maka Engkau sembuhkan ya Allah semua sakit-sakit kami ya Allah. Yang panas, yang menyucuk, yang tegang, yang berat, maka Engkau sembuhkan semua sakit-sakit kami ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami ya Allah yang sakit di bahagian tulang belakang, yang ada slip disc, yang ada sakit di bahagian pinggang, yang ada sakit berat di bahagian belakang, maka Engkau sembuhkan ya Allah semua sakit-sakit kami ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami ya Allah yang tiada zuriat, maka Engkau kurniakan kami ya Allah zuriat yang baik, zuriat yang soleh, solehah ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah ya Allah semua dosa-dosa kami ya Allah. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan, syukur pada Allah. Okay, doa telah pun dibacakan. Sekarang rawatan sedang pun bermula. Ada yang akan bergetar menggigil jari-jari dia semua. Jadi bermakna banyak gangguan-gangguan yang sembunyi di bahagian jari-jari tu. Maka gangguan tu tak boleh lagi sembunyi dan dia nak keluar daripada tubuh badan. Ada juga gangguan-gangguan yang akan keluar dalam bentuk angin. Ada yang akan menguap, ada yang akan sendawa, ada yang akan muntah. Bukan sebab muntah tu tak sihat, tapi memang sebab kotoran-kotoran tu perlu keluar daripada tubuh badan tuan-tuan perempuan yang duduk di dalam live saya ni. Okey, ada juga yang akan berpeluh, ada yang akan sakit di bahagian kepala, yang akan sakit di bahagian mana-mana anggota badan. Semua mereka gangguan-gangguan ni tak boleh lagi sembunyi. Maka dia akan tunjukkan di mana dia ada, dan kalau dia dah tak tahan, maka dia akan keluar daripada tubuh badan tu. Baik, semangat tuan-tuan puan, kita nak lakukan rawatan penyembuhan. Berzikir la ilaha illallah. InsyaAllah tuan-tuan puan semua yang berada dalam majlis ni, 227 orang yang berada dalam ni akan dirawat tanpa terkecuali satu pun. Okay, berzikir la ilaha illallah. Allah Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bergerak lagi. Semua kotoran-kotoran, gangguan-gangguan yang bersembunyi di dalam tubuh badan mereka, keluar. Okay, sekarang ya, gangguan-gangguan ni sedang bergerak keluar, tinggalkan tubuh badan tuan-tuan dan puan. Dia tak boleh lagi ada dalam badan ni. Sekarang dia akan keluar. Okay, keluar, bergerak semua, keluar. Okay, ada yang nak muntah. Okay, tuliskan kalau yang dah rasa lawyer nak muntah. Okay, sediakan bekas. Okay, kemudian yang ada rasa menggigil, ada yang rasa berdenyut di mana-mana, tuliskan, nanti saya bantu. Okay, kalau yang tak tulis, saya tak bantu ya, saya tak tahu. Okay, sebab tak ada di hadapan saya. Kalau ada, saya bantu. Okay, rasa macam cengkam di kepala. Okay, sekarang pegang yang rasa sakit di bahagian kepala. Okay, pegang, picit kepala tu sekarang, picit. Sambil berzikir la ilaha illallah. Okay, okay, yang ada sakit di bahagian dada, perut. Okay, gosok di bahagian yang sakit tu di bahagian perut sambil zikir la ilaha illallah. Nanti akan bergerak keluar daripada tubuh badan. Betul ada ni. Apa tu Bang Yusof? Okay, apa yang betul? Okay, baik. Sekarang berzikir lagi la ilaha illallah. Maka gangguan-gangguan ni akan keluar. Okay. Baik, yang tak rasa apa, duduk dulu. Duduk, berzikir la ilaha illallah. Nanti kalau memang ada gangguan-gangguan tu, dia akan bergerak keluar daripada tubuh badan. Okey, baik. Dalam bahagian mata, ada yang rasa bahagian mata kak cik.
Okey, zikir lagi. La ilaha illallah. Gerak lagi semua. Kotoran-kotoran tu sekarang. Okey, rasa dekat muka menyucuk. Ni makna dia banyak gangguan di bahagian muka. Apa ni, Cik Syiruh ni ya. Okey, jadi mungkin ada gangguan-gangguan yang banyak bersembunyi. Sehingga kan mungkin isteri tak suka tengok ataupun orang tak suka tengok muka tu, dia boleh jadi macam tu. Sebab banyak sangat gangguan-gangguan yang ada di muka tu. Kemudian boleh jadi orang yang ada gangguan di muka ni, dia akan rasa diri dia terlalu hodoh. Dia akan rasa hodoh. Diri dia tak boleh tengok, muka cermin tak boleh tengok. Okey, banyak yang jadi macam tu. Okey, bahagian belakang nak sujud sakit. Jadi makna dia itu ada masalah slip disc. Okey. Baik, jadi memang orang yang berada dalam live ni yang ada slip disc, alhamdulillah, okey, sembuh banyak. Yang dah sembuh banyak, okey. Yang ada masalah slip disc, Cik Faizal kita kan, alhamdulillah sembuh. Saya tak tahu lagi yang lain-lain yang ada masalah slip disc yang dah sembuh. Kalau ada, tuliskan yang dah pernah ikut live saya. Tuliskan supaya testimoni kepada rakan-rakan kita yang lain. Dengan tuan-tuan puan bagikan testimoni ni, nanti mereka Allah Subhanahu Taala akan sembuh, akan berikan kesembuhan yang berkekalan kepada tuan-tuan puan. Baik, okey. Jadi makna dia kotoran-kotoran tu mesti kena keluar daripada tubuh badan. Memang akan ada yang muntah. Jadi muntah tu bergerak lagi, kotoran tu keluar daripada tubuh badan, ya. Baik, zikir lagi. La ilaha illallah, okey. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya sudah 15, tak boleh duduk. Apa tu? 15 tahun. Okey, Ruhayah Rahmat. Okey, kalau dah 15 tahun tak boleh duduk tu lama sangat. Okey, insya-Allah duduk dalam live ni kita rawat. Okey, mudah-mudahan nanti akak boleh duduk balik insya-Allah. Okey, menguap dan sendawa selalu semasa live ustaz. Namun tak muntah dan pening. Okey, ada yang menguap, ada yang mengantuk, ada yang sendawa, ada yang akan muntah. Tapi tak semua, ada yang tak ada apa-apa reaction pun. Tapi yang penting adalah sembuh. Itu saja yang paling penting. Okey, memang ada setengah orang dia tak boleh tahan, maka ada reaction pada diri dia. Okey, yang akan sendawa, bermakna yang sendawa tu memang banyak gangguan dalam badan dia yang keluar. Okey, ada angin, ada sakit apa, semua. Gangguan-gangguan tu akan keluar daripada tubuh badan. Okey. Baik, yang duduk dalam majlis ni, okey, kalau yang nak lakukan rawatan, okey, memang gangguan-gangguan ni kalau ada, dia akan buatkan sakit di bahagian tubuh badan ni. Okey. Jadi mungkin sebelum ni tuan-tuan puan pun pernah pergi merawat di mana-mana. Okey, tuan-tuan puan tak akan dapat rawatan yang macam ni sebab cepat. Cepat tu tak perlu tunggu lama. Dah boleh ada reaction yang macam ni. Okey, selalu rawatan-rawatan yang lain perlukan masa. Ada sampai 1 jam, ada sampai setengah jam, barulah boleh ada reaction-reaction tu. Tapi kalau duduk dalam rawatan yang saya lakukan ni tuan-tuan puan, kita menggunakan zikir, dia cepat, mudah dan lebih berkesan lagi insya-Allah. Okey, kalau tuan-tuan puan berzikir, zikir ni mudah tuan-tuan puan. Di mana-mana pun tuan-tuan puan boleh zikir. Okey, walaupun dalam keadaan period sekalipun boleh berzikir. Nanti ni banyak orang yang tak faham. Masa period ustaz boleh tak saya berzikir? Saya tengah period. Boleh lah. Masa period tak boleh buat apa langsung ke? Kan? Apa pun tak boleh cakap. Boleh tuan-tuan puan. Okey, masa period boleh ambil wuduk. Boleh ambil wuduk tuan-tuan puan. Wuduk ni tuan-tuan puan kena ambil kalau perempuan yang ada masih dalam keadaan berhadas atau mesti kena ambil wuduk. Sebab tuan-tuan puan dia akan bagi protection. Ingat yang saya cakap ni, nasihat saya. Okey, orang yang dalam keadaan datang bulan mesti kena berwuduk, kena sentiasa berwuduk. Sebab memang gangguan-gangguan ni dia suka pada kotoran tu. Okey. Jadi tuan-tuan puan, ingat ni saya bagi nasihat ni. Mungkin tak ada siapa pun yang cakap pada tuan-tuan puan kan. Jadi boleh bagi tahu pada isteri-isteri kan supaya mereka berada dalam keadaan yang ada protection. Wuduk ni protection tuan-tuan puan. Protection layer yang pertama, lapisan pertama, PPE. Jadi kita kena ada PPE. Kalau kita pergi klinik pun, doktor, hospital di mana, semua pun pakai face mask. Okey, tu PPE. Tak mau bagi ada jangkitan.
Okey, yang tu memang perlu ada pada kita juga. Okey, supaya tak masuk gangguan-gangguan ni, maka kita kena ada wuduk, ada air semayang. Okey, ingat tu semua, insya-Allah. Tuan-tuan puan perasan tak kalau tuan-tuan puan ambil wuduk, apa akan jadi? Bila ambil wuduk saja, tak sampai 5 minit dah nak terkentut, betul tak? Okey, memang sebab macam tu syaitan dia nak buatkan supaya wuduk kita terbatal. Okey, sebab mudah untuk dia ganggu. Kalau kita tak ada wuduk, mudah dia masuk dalam badan kita. Tapi kalau ada wuduk, dia susah sikit. Okey, jadi tuan-tuan puan kena sentiasa berwuduk. Wuduk bukan untuk sembahyang saja. Okey, dengar saya cakap ni, wuduk bukan untuk sembahyang saja, untuk memprotection diri, untuk protectkan diri kita. Okey, baik, insya-Allah amalkan tuan-tuan puan ya. Baik. Okey, tuan-tuan puan semua berzikir lagi la ilaha illallah. Okey, sehingga mencapai kepada 60k, saya nak tarik lagi gangguan-gangguan yang berada daripada kaki sehinggalah ke kepala tuan-tuan puan. Okey. Kalau yang lepas bersalin pun boleh ambil wuduk kan ustaz? Boleh. Pada keadaan apa sekalipun, wuduk ni boleh ambil. Tak ada pantang larang pun tuan-tuan puan. Okey, tak ada pantang larang pun. Wuduk ni boleh ambil pada bila-bila masa. Okey, kalau kita semasa datang bulan, kalau kita travel, semua kita kena ada wuduk. Okey, di mana-mana saja, di tempat kerja kita. Kalau yang sebaiknya terbatal wuduk, ambil lagi. Terbatal wuduk, ambil lagi. Okey, nanti lama-lama tuan-tuan pun akan biasa. Okey, biasa. Kadang-kadang nanti waktu zuhur sehinggalah waktu asar masih lagi menggunakan wuduk yang sama. Ada macam tu. Kan? Jadi tuan-tuan puan jagalah wuduk tu insya-Allah untuk sebagai protection tambahan kepada diri tuan-tuan puan. Okey, wuduk kalau dicampur lagi dengan adab-adab. Jadi tuan-tuan puan kena belajar adab-adab ni, kita kena belajar. Okey, adab-adab apa? Yang paling penting sekali adalah adab di dalam masuk tandas. Masuk tandas, keluar tandas, masuk tandas baca doa apa? Keluar tandas baca doa apa? Tuan-tuan puan, dalam Islam, masuk tandas pun diajar kaki mana dulu. Keluar kaki mana. Masuk tandas, kaki kiri. Keluar tandas, kaki kanan. Itu ada semua makna dia tuan-tuan puan. Bukan saja-saja memang dibagikan, masuk kena masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Bukan. Memang ada makna dia. Tapi kita saja yang tak tahu. Cuma kita kena amalkan saja. Maka bila kita amalkan, kita lakukan, di dalam tandas pun kita mendapat pemeliharaan daripada Allah. Okey? Jadi kita ni nak kena sentiasa berada dalam pemeliharaan Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kita tidur, nak dapat pemeliharaan Allah segala semasa kita tidur. Buat apa? Sebelum tidur ambil wuduk. Kan? Kalau kita belajar, tidur akan batal wuduk. Kenapa dia sebelum tidur suruh ambil wuduk? Tu kan? Sebab tuan-tuan, kalau orang yang berwuduk, walaupun dia tidur, dia sedang tidur, ada malaikat yang akan menjaga dia sehingga ke subuh. Tu memang ada hadis tu tuan-tuan. Hebat tak orang yang ada wuduk ni? Hebat lah tuan-tuan. Jadi mudah ya. Kena bayar kan kalau ada wuduk? Tak kena bayar. Free saja. Jadi buatlah amalan ni. Kalau tuan-tuan tak percaya, amalan yang baik semua free. Banyak yang free amalan yang baik. Tak ada pun yang kena bayar. Betul tak? Okey, sembahyang free, semua amalan baik. Tapi kalau nak buat benda jahat, contohlah nak masuk tempat-tempat tak elok kan, tempat-tempat menari kan, itu kena bayar. Mahal lagi kan. Nak buat benda-benda maksiat, kena duduk hotel, bayar lagi. Semua tu kena dibayar. Kalau benda-benda maksiat, dosa semua kena bayar. Tapi kalau pahala tak kena bayar. Tapi orang tak mau kan. Okey. Baik, okey. InsyaAllah tuan-tuan kita semangat lagi petang ni. Kita nak lakukan rawatan. Sambil kita rawat, kita belajar juga. Okey. Apa yang boleh memberi perlindungan kepada diri kita. Apa yang tuan-tuan puan boleh mendapatkan ganjaran. Walaupun tuan-tuan puan tidak solat, tapi tuan-tuan puan akan mendapat ganjaran sama seperti solat. Macam mana tu kan? Ada yang macam tu. Jangan bazirkan hidup kita ni dengan amalan yang tak ada, dengan keadaan yang tiada amalan. Rugi tuan-tuan. Ada pada masa yang kita boleh dapatkan ganjaran pahala tu bukan dengan saja kita
kita tak solat pun, kita bukan dalam keadaan solat pun, kita boleh dapat ganjaran pahala tu banyak. Banyak, tuan-tuan puan. Jadi kena belajar. Jadi tuan-tuan puan, kalau nak boleh macam tu, tuan-tuan puan kena tersambung, terhubung kepada Allah. Kalau tuan-tuan puan terhubung kepada Allah, ditalkin zikir, maka tuan-tuan puan sentiasa berada dalam keadaan solat, walaupun tuan-tuan puan tak bersolat. Oi, besar tuan-tuan puan, kan? Yang saya cakap ni betul ke ni? Tuan-tuan puan boleh search di Google. Tanyalah kepada Syekh Google. Tuan-tuan puan boleh dapatkan situ, tulis situ solat daim. Orang yang solat daim. Apa dia tu solat daim? Nanti boleh cari dalam Google. Boleh search, boleh cari lagi. Kan, supaya tuan-tuan puan boleh faham dalam hidup kita ni tuan-tuan, walaupun kita tak solat, tak dalam keadaan solat, tapi kita boleh dapat ganjaran pahala sama macam kita bersolat. Macam mana? Tuan-tuan puan search dulu solat daim. Okey, supaya tuan-tuan puan boleh dapat ganjaran pahala yang macam tu walaupun tuan-tuan puan dalam keadaan tidak solat. Besar tu pahala dia. Baik, sekarang kita semangat tuan-tuan puan untuk kita sembuh daripada sakit ni. Okey, kalau kita sembuh, semua amalan-amalan kita mudah untuk kita lakukan. Kebanyakan orang terganggu. Okey, terganggu apa? Terganggu masa dia nak lakukan ibadat. Masa dia nak buat ibadat lah, dia angkat takbir saja, gatal habis seluruh badan dia. Masa dia angkat takbir saja, akan jadi masalah, akan jadi lupa lah, was-was lah, kan? Banyak halangan-halangan di dalam semasa kita melakukan ibadat. Itu dia. Okey, jadi berat nak buat ibadat tu. Jadi memang gangguan-gangguan ni dia akan ganggu pada perkara tu. Tambahan kalau kita dalam keadaan sakit, memanglah dia akan ganggu. Okey, baik. Okey, insya-Allah tuan-tuan puan, kita nak lakukan rawatan daripada kaki sehinggalah ke kepala. Belum lagi mula Cik Linda, dah nak muntah dah. Baru kita nak mula start daripada kaki ni. Okey, baik, sekarang berzikir la ilaha illallah. Ya Allah, semua kotoran-kotoran yang berada, gangguan-gangguan yang berada di bahagian kaki mereka sekarang bergerak keluar. Okey, sekarang ya, saya tarik ni ya. Okey, memang ada ni yang dah keluar gangguan tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gerak lagi. Okey, sekarang saya bersihkan di bahagian kaki ni. Nanti akan ada yang terasa di bahagian kaki. Berdenyut lah, kaki tu bergerak. Memang dia akan ada gerakan. Kalau memang gangguan tu banyak di bahagian kaki tu ya. Baik, zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gerak lagi kotoran tu semua, keluar daripada tubuh badan. Okey, tu suha. Okey, kaki dah bergerak dah. Tu makna dia banyak gangguan-gangguan yang di dalam badan tu. Okey, maka nanti kalau yang sebaiknya jangan biarkan gangguan-gangguan ni ada banyak di bahagian tu. Kalau dia banyak, kaki ni nanti lama-lama tak boleh bergerak sebab dia dah terlampau banyak, berat. Okey, maka nanti yang duduk di dalam live ni tak ada kena bayaran, free of charge. Okey, kecuali lah yang membuat rawatan secara personal dengan saya. Yang tu nama pun rawatan personal. Jadi personal, one by one. Tak ada siapa-siapa. Yang tu rawatan tu biasanya insya-Allah sekali rawat pun dah boleh sembuh. Banyakkan yang dah lakukan rawatan dengan saya. Okey, ada pun yang dah dapatkan kesembuhan, masih lagi ikut follow lagi live ni. Dan ada kalau kes-kes yang berat, itu kena ada rawatan susulan. Okey, tapi kita tengoklah, bukan semua orang yang macam tu kan. Okey, baik tuan-tuan puan. Okey, insya-Allah ni sekarang saya nak tarik lagi yang berada di bahagian lutut. Okey, nanti kalau Cik Muhammad nak tahu tu, Cik Muhammad WhatsApp saya dululah. Okey, kita tak boleh cakapkan dalam ni sebab tu restriction. Ada restriction daripada kita punya platform kita kan. Kita kena menghormati platform ni kan. Sebab memang dia ada syarat-syarat dia yang kita kena patuhi. Okey, baik. Okey, insya-Allah tuan-tuan puan, lagi saya nak tarik semua gangguan-gangguan yang berada di bahagian lutut. Bergerak lagi semua kotoran-kotoran tu yang berada di bahagian lutut. Keluar. Yang di lutut sekarang semua bergerak keluar. Allahu Akbar. Okey, baik, ni banyak yang berada di bahagian lutut. Okey, nanti gangguan-gangguan ni dia tak boleh sembunyi lagi, maka lutut tu dia akan bergerak. Tu lutut dah bergerak. Cik Noh, okey. Dia bergerak lutut tu sekarang. La ilaha illallah. Baik, terima kasih ya yang bagikan saya gift tu. Saya terima sebagai sedekah kesembuhan. Terima kasih kepada yang bagikan gift tu, insya-Allah.
Okey, baik. Okey, Kak Nani. Okey, alhamdulillah. Okey, dapat ikut juga ya. Okey, baik. Zikir Kak Nani, insya-Allah. Kita baru saja nak tarik daripada kaki sehinggalah ke kepala. Okey, berzikir lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bergerak lagi semua yang berada di bahagian lutut. Kotoran-kotoran tu sekarang. Keluar daripada tubuh badan mereka ni sekarang. Keluar. Keluar. Keluar lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, bersihkan lagi ya Allah semua yang di bahagian lutut mereka semua. Okey, baik. Kalau yang dah ikut pada live ni, okey, jangan lupa yang dah sembuh, yang dah dapat kesembuhan walaupun sedikit, ada perbezaan, nanti boleh bagi tahu kepada saya, Ustaz. Okey, terima kasih. Ada ni, saya ni sebelum ni tak boleh berjalan, sekarang dah boleh berjalan. Bagi tahu supaya tuan-tuan dan puan nanti akan berkekalan kesembuhan tu. Kerana tuan-tuan dan puan bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Okey, kalau yang dah ada macam tu, nanti boleh WhatsApp saya bagi tahu. La ilaha illallah. Gerak lagi kotoran-kotoran tu semua. Okey, sekarang saya nak bersihkan yang di bahagian paha. Okey. La ilaha illallah. Bergerak lagi semua kotoran-kotoran, gangguan-gangguan yang berada di bahagian paha. Keluar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Okey. Baik, yang baru saja ikut, jangan lupa okey, follow. Okey, nanti insya-Allah satu masa nanti tuan-tuan pasti akan menggunakan okey, memerlukan live ni untuk melakukan rawatan. Okey, baik. Alhamdulillah Ustaz, dada sebelah kiri dah kurang sakit. Tapi belikat pula rasa berat. Okey, tak apa. Okey, Kak Nani, alhamdulillah. Yang di dada Kak Nani kata dah rasa kurang sakit. Jadi alhamdulillah Kak Nani ni buat rawatan dengan saya. Okey, semalam dah berkurang sakit di bahagian dada dia sekarang ni. Okey, cuma ada di bahagian belakang dia kata. Okey, insya-Allah. Sekejap lagi kita lakukan rawatan. Okey, zikir lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bergerak lagi semua. Okey, sekarang saya nak bersihkan di bahagian private part. Okey. Saya nak bersihkan di bahagian private part. Kemudian saya nak bersihkan lagi di bahagian rahim. Okey. Ni banyak orang yang ada masalah gangguan-gangguan di bahagian rahim ni. Okey, baik. Ya Allah, bersihkan ya Allah semua yang berada di bahagian private part mereka, di bahagian rahim semua. Bergerak lagi, keluar kotoran-kotoran tu. Keluar. La ilaha illallah. Okey, Waalaikumsalam Kak Masima ya. Okey, ikut dulu live ni ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Okey, baik. Ustaz kat mana? Boleh datang rumah. Baik, untuk rawatan di rumah, biasanya kalau yang di Penang, boleh. Tapi nanti kena buat appointment lah dengan saya. Tapi kalau yang duduk jauh, kita buat rawatan ni secara video call saja. Okey. Memang pun saya buat rawatan untuk yang duduk di KL, Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak, semua gunakan video call. Alhamdulillah. Okey, pun dah mendapatkan kesembuhan tu. Alam. Ya, salam Pak Syaidah. Ya. Oh, okey. Bang Syaidah, saya duduk tengah live ni. Nanti ya, nanti saat lagi saya call balik ya. Lepas pada tu lah. Okey. Baik. Okey, masih. Baik. Assalamualaikum. Okey, baik. Alhamdulillah tuan-tuan puan. Allah Akbar. Okey, baik, sekarang saya nak bersihkan lagi ya semua yang di bahagian private part. Okey, ni banyak tuan-tuan puan yang tak berhenti, darah dia keluar period tu. Yang tak berhenti, kemudian lagi ada masalah. Okey, tak mau datang. Maksud dia dah terlampau lama sirap tu tak mau keluar. Itu yang bahaya tuan-tuan puan. Bila jadi macam tu, kotoran-kotoran tu dia berkumpul. Memang pada masa tu tuan-tuan puan kata okey, tak datang kan, nak buat macam mana, tak ada rezeki. Nanti tuan-tuan puan, satu masa kalau dia datang, dia akan menyembur
banyak keluar kotoran tu nanti. Jadi tuan-tuan, kalau jadi macam tu, datang ke tak datang ke sirap tu setiap bulan, kalau tak normal, kena dirawat. Ini memang bahaya sebab dia melibatkan kotoran-kotoran yang berada di dalam badan. Okay? Kalau lebih pun bahaya, kalau tak datang langsung pun bahaya. Dua-dua ni pun bahaya, tuan-tuan. Okay? Sebab kotoran-kotoran ni dia mesti kena keluar. Dan kalau dia keluar terlalu banyak, tu ada masalah gangguan juga. Dua-dua pun kena seimbang. Okey? Jadi kalau yang nak lakukan rawatan yang ada masalah yang macam ni, tuan-tuan puan, lakukan rawatan cepat. Personal dengan saya, InsyaAllah supaya tuan-tuan puan pulih. Okey? Supaya boleh pulih daripada sakit ni. Alhamdulillah banyak yang dah lakukan pada saya, yang dah masuk ke dalam hospital pun, di dalam hospital dah duduk 2 minggu pun masih lagi tak mau berhenti juga. Okey? Alhamdulillah telefon saya, masa tu dia duduk di hospital Selayang. Telefon saya duduk atas katil, "Ustaz, macam mana ni Ustaz? Sirap ni keluar tak mau berhenti juga." Saya lakukan rawatan, saya zikir. Alhamdulillah. Okay. Selepas pada 2 hari, dah stop dah darah tu. Okay. Jadi tuan-tuan puan semangat. Memang pun dengan zikir, boleh menyembuhkan sakit tuan-tuan perempuan. Boleh. Okay. Yakinlah. Sebab kita minta kepada Allah. Itu yang maha pemberi. Maha berkuasa. Maha segala-galanya. Dia dah yang maha. Okay, jadi dia Tuhan. Maka kita kena minta pada dia. Sebab tu dia dipanggil Tuhan. Okay, sebab dia boleh buat semua. Okay, manusia tak boleh. Jin tak boleh. Jadi kita kena minta yang maha pencipta. Dialah yang membuat segala-galanya. Kalau kita dapat dia, kalau kita kenal dia, maka kita akan dapat kesemuanya. Okay, baik tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, masa tu Rasulullah di-offer. Okey, di-offer oleh Allah Subhanahu Taala nak menjadikan gunung Uhud tu sebagai gunung emas. Gunung Uhud ni sebagai gunung emas. Okey, Rasulullah kata tak perlu. Kalau tidak kita semua pun pergi haji, semua bawa balik sejongkong emas. Betul tak? Kalau tidak semua orang yang pergi haji bawa balik, bukan kata bawa balik air Zam-Zam saja, bawa balik jongkong emas tu. Sebab gunung tu besar sangat, dah banyak emas. Tapi itu pun Rasulullah tak mau. Okay? Bukan sebab Rasulullah tak perlukan benda tu. Dia hanya perlukan Allah saja. Okay? Baik tuan-tuan, kita semangat. Okay, sekarang saya nak bersihkan lagi yang di bahagian perut, tuan-tuan. Baik, okay, zikir lagi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Gerak lagi semua kotoran-kotoran tu. Tarikh takin zikir berapa hari bulan nak buat ustaz? Ni siapa dia ni? Silin Majad. Belum dapat lagi tarikh dia. Yang tanya ni orang yang dah register ke? Saya pun tak tahu tu. Okey, baik. Zikir lagi la ilaha illallah. Bergerak lagi semua kotoran-kotoran tu sekarang. Keluar daripada tubuh badan. Gerak lagi. Okey, sekarang saya bersihkan yang di bahagian perut ya. Ni banyak orang yang ada masalah gastrik, yang ada masalah GERD, okey, yang ada masalah ulcer di bahagian perut. Sakit tuan-tuan kalau ada ulcer, asid ni semua ni. Okey, ni kita bersihkan semua. Ya Allah, bersihkan ya Allah semua yang di bahagian perut. Okay. Kalau saya live ni, insyaAllah biasanya satu hari boleh ada sampai 3 kali. Pukul 12 tengah hari, ataupun pukul 6 petang macam ni, ataupun pukul 11 malam. Okay. Kalau 11 malam tu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kita tengok pada keadaan tu lah. Okay. Baik. Kalau yang nak ikut pada grup live saya ni, okay, nanti saya ada grup. Okay. Tuan-tuan puan yang baru saja belum lagi ikut pada grup Wasabi saya tu, nanti boleh tengok nombor saya di bio tu. Okay, klik di bio tu. Boleh tengok nombor saya tu nanti. Tuan-tuan puan boleh masukkan. Saya masukkan dalam grup tu. Okay, baik. Zikir lagi. La ilaha illallah. Okay, nanti tengok nombor saya tu di profil saya. Okay, baik. Zikir. Ya Allah, bersihkan ya Allah semua yang berada di bahagian perut. Bergerak lagi kotoran-kotoran tu semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gerak lagi semua. Gerak lagi semua. Kak Nani Shah. Kak Nani. Oh ni nombor ni lain pula. Tadi Nani yang lain. Tukar pula. Okey, belum lagi. Nanti kita akan dapat dalam masa terdekat ni. Okey, mungkin hari Sabtu ni lah. InsyaAllah mudah-mudahan. La ilaha illallah. Gerak lagi kotoran-kotoran tu. Keluar lagi. Keluar lagi semua kotoran tu. Keluar kotoran tu sekarang. La ilaha illallah. Gerak lagi yang di bahagian perut. Yang di bahagian perut. Keluar. Keluar.
Keluar. La ilaha illallah. Bergerak lagi semua kotoran tu sekarang. Allah Akbar. La ilaha illallah. 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 Ya Allah, bersihkan dia, ya Allah. Semua kotoran-kotoran tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah Akbar. Ya Allah, bersihkan ya Allah semua yang di bahagian dada mereka. Okey, saya bersihkan yang di bahagian dada ya. Ya Allah, bersihkan ya Allah semua kotoran-kotoran yang berada di bahagian dada. Bersihkan ya Allah semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, bersihkan ya Allah semua yang di bahagian dada. Okey. Ni ada yang sakit yang akan terasa ni di bahagian dada dia rasa berdebar. Okey, rasa menyucuk ni sekarang saya buat. Saya bersihkan. Ya Allah, bersihkan lagi ya Allah. La ilaha illallah. Gerak lagi kotoran tu yang berada di bahagian dada mereka ni ya Allah. Keluar. Allah Akbar. La ilaha illallah. Okey, ada yang dah terbatuk-batuk. Terbatuk-batuk tu makna kotoran tu dia keluar ya. La ilaha illallah. Gerak lagi kotoran tu sekarang. Keluar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ni keluar lagi semua. Allah Akbar. Gerak lagi. Ya Allah, bersihkan ya Allah semua kotoran-kotoran, gangguan-gangguan yang berada di bahagian bahu, di bahagian kedua belah tangan. Okay, ini sekarang ya, saya bersihkan yang di bahagian bahu, yang di bahagian kedua belah tangan. Okay, bersihkan ya Allah kotoran-kotoran tu. Bersihkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Okay, semalam saya buat rawatan untuk orang yang ada masalah frozen shoulder. Okay, banyak yang alhamdulillah yang dah mendapatkan kesembuhan tu. Okay, siapa sekarang yang ada lagi masalah frozen shoulder? Okay, kita nak buat rawatan. Nak pakai baju pun susah. Okay, baik. Sekarang saya nak bersihkan gangguan-gangguan yang berada di bahagian frozen shoulder ni. Okay, baik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Okay, baik tuan-tuan, jangan lupa nanti insyaAllah boleh dapatkan air zikir ni ya. Untuk tuan-tuan, okay, bersihkan diri tuan-tuan ya. Baik, okay, saya bersihkan. Okay, sekarang ni ada promotion free shipping. TikTok ada bagi free shipping. Kalau tuan-tuan dapatkan air zikir ni, nanti tuan-tuan akan boleh dapat free shipping. Jadi tuan-tuan dapatkan tak kena bayar shipping, free. Allah Akbar. La ilaha illallah. Bergerak lagi semua. Okey, baik, yang dah sampai air, okay, terima kasih kepada yang telah belikan air zikir ni. Alhamdulillah. Okey, yang banyak yang dah minum saja muntah. Okey, ada yang datang air zikir pun dah berdebar-debar, ustaz, bolehkah saya minum air zikir ni? Okey. Jadi tuan-tuan jangan takut. Memang air zikir ni dia akan membersihkan diri tuan-tuan puan. Okey, tuan-tuan tak payah susah-susah lagi nak baca sebab dia memang dah dizikirkan, dan memang kalau yang telah menggunakan air zikir ni akan ada reaction, akan dibersihkan. Okey, kalau anak-anak yang tak mau pergi sekolah, okey, mak ke siapa ke yang sakit, boleh bagi pada mereka. Okey, banyak. Okey, ada yang dah repeat banyak kali, alhamdulillah. Okey, mereka dah boleh rasa perubahan kepada diri setelah menggunakan air zikir ni. Okey, ni 1.5 liter tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak minum, bacakan Fatihah sekali, selawat 10 kali, kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah sakit aku. Di mana? Apa sakit-sakit tu, niatkan saja dan minum air zikir ni. Okey. Kemudian kalau yang nak bersihkan rumah, tuan-tuan, rumah, okey, memang ada gangguan-gangguan di dalam rumah. Jadi tuan-tuan masukkan di dalam spray, okey, percik di bahagian depan pintu, percik di dinding. Lebih-lebih lagi tuan-tuan kena percik di bahagian penjuru-penjuru rumah. Okey, kalau tuan-tuan nak tahu ada gangguan-gangguan tak di rumah tu, pertama, di rumah tu ada bunyi-bunyi macam orang tarik perabot, kerusi, meja, kemudian boleh bunyi guli. Siapa yang sini rumah dia selalu bunyi guli? Dia punya bunyi dia sama saja. Tap, tap,
tap 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 tap. Bunyi dia macam tu. Kalau tuan-tuan dengar bunyi macam tu, jangan terkejut pula saya cakap ni, kan? Sebelum ni ada dengar tapi tak perasan. Tapi ni saya cerita, saya lagi takut pula. Okey, jadi memang tu ada anak jin suka main guli. Okey, jadi memang dia suka main guli. Kalau dia ada bunyi macam tu, tu bukan kata anak saja yang ada dalam rumah, mak dengan ayah dia pun ada dalam rumah. Okey, jadi kena bersihkan. Rumah tuan-tuan puan tu kena dibersihkan supaya dia tak mengganggu keluarga tuan-tuan puan. Kalau dia duduk di dalam rumah tu, dia pun nak juga tempat yang selesa. Nanti kalau dia tak suka kita, dia ganggu kita, dia cucuk kita, dia kacau kita, dia gigit kita. Semua ada gangguan-gangguan tu. Okey, baik. Ustaz, kiri dan kanan rumah saya bomoh. Terkepung Ustaz. Tak apa. Bomoh ni pun kalau kita percik dekat dia, kalau boleh puan pergi percik dekat muka dia. Senang. Jadi dia pun tak boleh, jadi dia pun dah akan terkesan juga nanti kan. Jadi senang. Kalau tak pun percik di tepi-tepi rumah supaya dia pun akan rasa tak selesa. Lama-lama dia akan pindah juga daripada rumah sebelah rumah tu. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, air ni boleh digunakan pada pelbagai keadaan. Untuk anak-anak yang sedang belajar di universiti, bagi mereka. Budak-budak universiti ni memang macam tu. Kadang-kadang tak tidur malam, keluar malam, tak tahu pergi ke mana. Banyak gangguan-gangguan yang ada dalam tubuh badan. Jadi akan mengganggu konsentrasi, fokus pada mereka. Guna bagi mereka ayat zikir ni, hantar post kat mereka ataupun bagi mereka, nah, ni mak bagi ni ayat ni, kan? Minumlah ayat ni nanti. Supaya terang sikit hati tu. Suami-suami yang tak mau dengar cakap, isteri yang banyak degil ke, masukkan tuan-tuan puan air ni ke dalam nasi. Kita bukan mandrem. Mandrem tu dia lain tuan-tuan puan. Nasi kangkang tu semua tak boleh. Kalau kita gunakan air zikir, boleh. Itu tak jadi haram. Sebab kita bagi satu kebaikan kepada orang. Zikir, air pun zikir. Jadi masukkan ke dalam nasi, masak nasi. Ataupun bubuh dalam lauk, bubuh dalam kuah. Supaya dia makan tu pun dia akan mendapat keberkatan tu. Baik. Kemudian boleh guna untuk mandi yang jadi gatal, alergik. Yang jadi eczema. Nanti ambilkan setengah cawan saya daripada air ni, bubuh dalam baldi ataupun bubuh dalam kolah, mandi. Yang tu boleh bersihkan. Di awal pun boleh, di akhir pun boleh, bilas pun tak boleh. Air ni kalau yang untuk minum tak boleh tambah. Kalau untuk mandi, yang tu boleh guna untuk campur dengan air yang lain. Baik, untuk melembutkan hati suami dengan anak-anak, memang boleh gunakan air ni. Tuan-tuan puan spare di rumah. Belilah 2, 3 letak di rumah spare. Nanti bila-bila masa akan diperlukan, akan digunakan juga. Baik. Jadi tuan-tuan ni sekarang saya nak bersihkan yang di bahagian kepala. Banyak gangguan-gangguan yang ada di bahagian kepala ni sekarang. Ya Allah, bersihkan semua gangguan-gangguan, kotoran-kotoran yang berada di bahagian kepala. Gerak lagi kotoran tu sekarang. Tuan-tuan puan dapatkan cepat sekarang, free shipping. Nanti kalau tidak shipping tu kena RM4.9 kupang satu, RM4.90 satu. Tapi kalau free shipping dah tak kena bayar kan. Jadi untunglah kalau orang yang beli sekarang ni kan ada promotion. Ya Allah, bersihkan lagi ya Allah semua kotoran-kotoran tu. Bergerak lagi keluar kotoran tu sekarang. Nanti kena claim kupon tu baru boleh dapat free shipping tu. Ya Allah, bersihkan ya Allah semua kotoran tu. Lagi sekarang yang di bahagian kepala. Ini banyak yang orang yang jadi serabut. Kepala bila serabut, tuan-tuan puan susah nak tidur malam. Saya bagi satu tips kepada tuan-tuan puan. Kalau tuan-tuan puan nak tidur malam, mudah. Tuan-tuan puan tahu boleh tengok di dalam untuk beli tu namanya talbinah. Talbinah. Kalau tuan-tuan puan nak mudah, beli yang 3 in 1. Sebelum pada tuan-tuan puan tidur, minum tu. Supaya dia dapat memberi ketenangan kepada tuan-tuan puan. Nama tu talbinah. Beli, tengok boleh ada cari dan tu. Talbinah tu nanti boleh dapatkan. Air zikir ni dia memang bersihkan juga semua. Tapi kalau yang tu tambahan untuk kepada orang yang susah sangat nak tidur, jadi gunakan talbinah tu untuk membersihkan, untuk menenangkan fikiran. Talbinah ni memang makanan sunnah. Dia dalam macam bentuk serbuk bijirin tu. Jadi kalau minum tu sedap. Bubuk minum sekali dengan susu.
Okey, dia pun macam rasa dia macam susu juga. Macam holik, macam holik lah. Holik tahu holik. Macam tu lah rasa dia. Okey, jadi tuan-tuan puan, kalau ni tips saya lah, okey, supaya tuan-tuan puan boleh mudah tidur. Jadi tuan-tuan puan boleh gunakan talbinah tu, dapatkan di mana-mana sajalah. Cubalah cari, kan ada jual. Okey. Baik, jadi tuan-tuan puan, insya-Allah nanti gunakan air zikir ni untuk membersihkan premis. Ada satu orang ni, dia call saya. Dia kata dia nak bersihkan kedai dia. Kedai dia orang tak nampak. Banyak kali, 4 kali datang, 4 kali tak nampak. Masa tu dia beli air zikir saya, dia gunakan, dia bersihkan. Dia masukkan dalam spray, dia percik. Sampai depan pintu, spray dia rosak. Dia tukar lagi spray yang baru. Sampai depan pintu, rosak lagi. 2 kali rosak. Tu memang ada sabotaj. Okay. Jadi memang ada gangguan yang ada di dalam kedai tu. Okay. Kalau terjadi yang macam tu, itu kena dilakukan rawatan yang secara personal supaya dapat dibersihkan lagi gangguan tu. Okay. Curah sebaldi. Lagi banyak tu kan. Okay, baik. Jadi tuan-tuan puan, kalau yang ada jadi masalah macam tu, tuan-tuan puan nanti tengok di kawasan keliling rumah tuan-tuan puan. Ada tak benda yang pelik-pelik? Okay, macam duit shilling. Okay, selalu kadang-kadang benda-benda sihir ni, dia akan jumpa benang. Benang pun ada orang buat sihir ni. Kemudian berpasir. Dalam rumah ni, selalu sangat berpasir. Atas katil selalu akan berpasir. Okay, di kawasan bilik tu selalu berpasir. Okay, kemudian ada tahu tak polistrin yang macam salji yang putih-putih-putih tu? Itu pun ada juga kadang-kadang. Banyak yang ada di dalam. Kalau orang yang kena gangguan sihir di rumah tu ada. Kemudian di satu bahagian dalam rumah ada lampu yang selalu terbakar. Ada tak rumah siapa-siapa yang dah tukar lampu tu selalu terbakar. Jadi banyak tu gangguan yang duduk di kawasan tu. Okey, lalat. Di dalam rumah ada lalat, 1 ekor saja lalat tu selalu ikut kita di mana-mana. Tu spy. Macam tu ada spy. Jadi tuan-tuan puan, gunakan air zikir ni nanti bersihkan. Okey, lalat tu nanti belalang. Dia jadi belalang tu besar. Belalang tu panggil belalang pelesik. Jadi ada yang dia hantar spy yang macam tu untuk ada di dalam rumah. Katak pun ada tuan-tuan puan yang masuk dalam rumah. Dia 1 ekor katak saja yang selalu bersembunyi di dalam rumah tu. Okey. Okey, baik. Jadi tuan-tuan puan, kalau yang ada petanda-petanda yang macam tu, gunakan air zikir ni, bersihkan rumah anda. Jangan biarkan rumah anda ada banyak gangguan-gangguan spy-spy, bomoh-bomoh yang nak lakukan sihir pada tuan-tuan puan. Sihir ni memang wujud tuan-tuan puan, memang ada. Okey, bukan daripada zaman sekarang ni. Daripada zaman Nabi dulu pun dah ada dah. Semua memang ramai. Okey, tukang-tukang sihir ni semua banyak. Memang ada. Okey. Zaman Firaun dulu pun tukang sihir dia lagi hebat-hebat, boleh tukarkan tali menjadi ular, kan? Jadi kalau nak lawan dengan tukang sihir yang sekarang ni tak boleh lawan. Okey, yang dulu tu lebih power lagi, kan? Power lah, kan? Okey, baik. InsyaAllah tuan-tuan puan, alhamdulillah ni saya dah bersihkan di bahagian kepala tuan-tuan puan. InsyaAllah. Okey, kalau yang ada kalau tangkap saya suka kurung dalam botol ustaz. Okey, baik. Jadi jangan dalam botol ni kan nanti ada orang nampak dia panggil dia bomoh, nampak dia nak tu yang dalam botol kan. Okey, baik. Jadi tuan-tuan puan, nanti insya-Allah kalau ada rezeki malam ni saya buat live lagi lah. Okey. Jadi kalau saya tak ada rawatan, saya buatlah live insya-Allah malam ni. Okey, insya-Allah ya. Okey, nak buat rawatan saja boleh ke ustaz? Boleh, insya-Allah. Nanti wasabi saya insya-Allah. Okey, terima kasih kepada yang telah berikan air zikir ni. Nanti tuan-tuan puan, okey, bantulah kawan-kawan yang lain, boleh sedekah pada adik-beradik yang lain untuk dapatkan air zikir. Niat sedekah je tuan-tuan puan bagi pada mereka. Terima kasih terima kasih banyak-banyak ya. Insya-Allah nanti kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, lupa tadi. Saya lupa. Okey, majlis zikir yang rezeki tu saya akan announce di dalam grup. Okey, jadi yang belum ada dalam grup saya, grup live tu, nanti tengok link saya di bio tu, nanti saya akan bagi tahu ya. Baik, terima kasih.